Petronas atau Petroleum Nasional Berhad merupakan syarikat minyak dan gas milik penuh Kerajaan Malaysia. Syarikat ini ditubuhkan pada 17 Ogos 1974 di bawah Akta Pembangunan Petroleum 1974 semasa pentadbiran Tun Abdul Razak Husin bagi mengurus dan membangunkan sumber petroleum negara. Tengku Razaleigh Hamzah kemudiannya dilantik sebagai pengerusi pertama Petronas sekaligus memainkan peranan penting dalam membangunkan syarikat pada peringkat awal. Sejak penubuhannya, Petronas diberi hak eksklusif untuk meneroka, mengeluarkan serta mengurus semua sumber minyak dan gas di Malaysia. Ibu pejabatnya terletak di Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia daripada 1998 hingga 2004. Sepanjang perkembangannya, Petronas berkembang daripada sebuah syarikat minyak nasional kepada syarikat tenaga bertaraf global yang beroperasi di lebih 100 buah negara. Selain meneroka minyak dan gas, syarikat ini turut terlibat dalam penapisan petroleum, pengeluaran gas asli cecair, petrokimia, tenaga boleh diperbaharui serta perdagangan tenaga. Petronas juga merupakan antara pembekal LNG terbesar di dunia dan pernah beberapa kali tersenarai dalam Fortune Global 500, iaitu senarai syarikat terbesar dunia berdasarkan hasil pendapatan. Selain sektor tenaga, Petronas turut terkenal melalui penglibatannya dalam sukan permotoran sebagai penaja utama Mercedes-AMG Petronas Formula One Team sejak 2010. Kerjasama itu menyaksikan pasukan tersebut memenangi 8 kejuaraan dunia konstruktor Formula 1 berturut-turut dari 2014 hingga 2021, sekaligus menjadikan jenama Petronas dikenali di seluruh dunia. AirAsia diasaskan pada tahun 1993 dan memulakan operasi pada 18 November 1996 sebagai sebuah syarikat penerbangan tempatan Malaysia. Namun syarikat ini hanya benar-benar mencipta sejarah pada tahun 2001 apabila ia dibeli oleh Tony Fernandes dan Kamarudin Meranon dengan harga hanya RM1 bersama hutang syarikat yang dianggarkan sekitar RM40 juta. Selepas pengambil alihan itu, AirAsia memperkenalkan konsep penerbangan tambang rendah, menjadikan perjalanan udara lebih mampu dinikmati oleh jutaan rakyat di Asia. Dalam tempoh beberapa tahun, AirAsia berkembang pesat dengan hanya memiliki 2 buah pesawat kepada rangkaian penerbangan yang menghubungkan lebih 130 destinasi di Asia, Australia, Timur Tengah dan Afrika. Kejayaannya turut melahirkan beberapa syarikat penerbangan sekutu seperti Thai AirAsia, Indonesia AirAsia, Philippine AirAsia dan AirAsia Cambodia. Melalui slogan Now Everyone Can Fly, AirAsia berjaya mengubah industri penerbangan Asia dan beberapa kali diiktiraf sebagai syarikat penerbangan tambang rendah terbaik dunia oleh Skytrax. Selain penerbangan, AirAsia turut mengembangkan perniagaannya ke dalam bidang digital melalui platform tempahan perjalanan, logistik dan perkhidmatan kewangan. Kisah kebangkitan AirAsia daripada sebuah syarikat yang hampir muflis kepada jenama penerbangan bertaraf dunia sering dianggap sebagai antara kisah kejayaan korporat paling luar biasa dalam sejarah Malaysia. Proton merupakan pengeluar kereta nasional pertama Malaysia yang ditubuhkan pada 7 Mei 1983 atas ilham Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertujuan untuk membangunkan industri automotif tempatan. Kilang pertamanya dibina di Shah Alam, Selangor, manakala model pertamanya Proton Saga dilancarkan secara rasmi pada 19 Julai 1985. Nama Saga dipilih sempena biji Saga, hasil cadangan seorang pemenang pertandingan menamakan kereta nasional pertama Malaysia. Sejak penubuhannya, Proton telah menghasilkan pelbagai model ikonik seperti Wira, Perdana, Satria, Persona, Exora dan X70. Pada era 1990-an, Proton pernah menguasai lebih 70% pasaran kereta Malaysia sekaligus menjadi jenama automotif paling dominan di negara ini. Selain pasaran tempatan, Proton juga turut mengeksport kenderaannya ke lebih 70 buah negara. Pada tahun 2017, syarikat automotif China Geely membeli pegangan sebanyak 49.9% dalam Proton sekaligus membuka lembaran baharu kepada syarikat tersebut. Kerjasama itu membawa kepada pembangunan model baharu berasaskan teknologi Geely seperti Proton X70 dan Proton X50 yang berjaya mengembalikan daya saing Proton dalam pasaran tempatan. Hari ini Proton terus menjadi antara jenama automotif paling dikenali di Malaysia dan memainkan peranan penting dalam pembangunan industri automotif negara. Maybank atau lebih dikenali sebagai Malayan Banking Berhad merupakan bank terbesar di Malaysia. Maybank diasaskan pada 31 Mei 1960 oleh ahli perniagaan terkenal Tan Sri Hu Tek Puat dengan cawangan pertamanya dibuka di Jalan Melayu, Kuala Lumpur. Dalam tempoh kurang 4 bulan selepas ditubuhkan, Maybank berjaya membuka lebih 150 cawangan di seluruh negara, menjadikannya antara institusi kewangan yang berkembang paling pantas dalam sejarah Malaysia. Hari ini Maybank menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk perbankan runcit, perbankan Islam, pembiayaan korporat,
pengurusan aset dan insurans. Selain Malaysia, Maybank turut beroperasi di lebih 18 buah negara termasuk Singapura, Indonesia, Filipina, Vietnam, China, Hong Kong dan United Kingdom, sekaligus menjadikannya antara kumpulan perbankan terbesar di Asia Tenggara. Maybank juga merupakan peneraju dalam perbankan Islam melalui Maybank Islamic yang diiktiraf sebagai antara bank Islam terbesar di dunia berdasarkan aset. Selain perkhidmatan kewangan, Maybank turut aktif dalam pembangunan masyarakat melalui Maybank Foundation yang memberi tumpuan kepada pendidikan dan pembangunan komuniti. Dengan jutaan pelanggan di seluruh rantau Asia serta sejarah lebih 6 dekad, Maybank terus memainkan peranan penting dalam perkembangan sektor kewangan Malaysia dan menjadi antara jenama korporat paling bernilai di negara ini. TNB, Tenaga Nasional Berhad atau lebih dikenali sebagai TNB, merupakan syarikat pembekal elektrik terbesar di Malaysia. Sejarahnya bermula pada tahun 1949 apabila Central Electricity Board CEB ditubuhkan bagi menyelaraskan bekalan elektrik di seluruh semenanjung Tanah Melayu. Pada 1990, CEB diswastakan dan dijenamakan semula sebagai Tenaga Nasional Berhad, sekaligus memulakan era baharu sebagai syarikat utility moden yang tersenarai di Bursa Malaysia. Hari ini TNB membekalkan elektrik kepada lebih 11 juta pelanggan di semenanjung Malaysia melalui rangkaian penghantaran yang menjangkau lebih 25,000 km. TNB turut melabur dalam projek tenaga di beberapa negara seperti United Kingdom, Turki dan Kuwait, menjadikannya antara syarikat utility terbesar di Asia Tenggara. Salah satu projek yang paling penting dikendalikan TNB ialah empangan hidroelektrik Kenyir, iaitu stesen hidroelektrik terbesar di semenanjung Malaysia. Selain itu, TNB kini giat membangunkan rangkaian pengecas kenderaan elektrik di seluruh negara sebagai sebahagian daripada usaha menyokong peralihan Malaysia ke arah penggunaan tenaga yang lebih bersih. Dengan sejarah lebih 75 tahun, TNB terus memainkan peranan penting dalam pembangunan infrastruktur tenaga negara. Sime Darby merupakan antara syarikat tertua di Malaysia dengan sejarah yang bermula pada tahun 1910. Syarikat ini diasaskan oleh William Sime dan Henry Darby yang pada asalnya menjalankan perniagaan dalam sektor peladangan getah di Tanah Melayu. Sepanjang lebih satu abad, Sime Darby berkembang daripada sebuah syarikat peladangan kepada konglomerat antarabangsa yang terlibat dalam pelbagai sektor ekonomi. Pada tahun 2007, Sime Darby mencipta sejarah apabila bergabung dengan Golden Hope Plantations Berhad dan kumpulan Guthrie Berhad, membentuk syarikat peladangan tersenarai terbesar di dunia ketika itu. Selepas penstrukturan semula pada tahun 2017, Sime Darby memberi tumpuan kepada sektor automotif, peralatan industri dan penjagaan kesihatan, manakala perniagaan peladangan dan hartanah dipisahkan kepada Sime Darby Plantation dan Sime Darby Property. Astro diasaskan pada tahun 1996 di bawah Mesiat Broadcast Network System, sebuah anak syarikat usaha Tegas Sendirian Berhad yang dimiliki oleh ahli perniagaan Tan Sri Ananda Krishnan. Pada ketika itu, kebanyakan rakyat Malaysia hanya bergantung kepada siaran televisyen percuma seperti RTM dan TV3. Melihat permintaan yang semakin meningkat terhadap saluran antarabangsa, Astro melancarkan perkhidmatan televisyen satelit berbayarnya pada 1 Jun 1996, sekaligus menjadi penyedia televisyen satelit berbayar pertama di Malaysia. Sejak penubuhannya, Astro berkembang menjadi syarikat media dan hiburan yang menawarkan kandungan dalam bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Selain menyiarkan pelbagai kejohanan sukan antarabangsa, Astro turut menjadi penerbit kepada pelbagai program tempatan yang popular seperti Akademi Fantasia, Gegar Vaganza, Maharaja Lawak Mega serta saluran berita Astro Awani, sekaligus memainkan peranan besar dalam membangunkan industri penyiaran dan hiburan tempatan. Selain televisyen satelit, Astro kini menawarkan perkhidmatan perstreaman digital melalui Astro Go dan Suka, membolehkan pelanggan menonton kandungan di pelbagai peranti. Ramli Food Processing merupakan syarikat makanan tempatan yang terkenal dengan penghasilan produk berasaskan daging halal. Syarikat ini diasaskan pada 1984 oleh Datuk Haji Ramli Mokni bersama isterinya Datin Hajah Syalasiah Abdul Manap. Selepas mereka menyedari kesukaran umat Islam mendapatkan daging burger yang benar-benar disahkan halal ketika itu. Bermula dengan modal yang kecil, mereka menghasilkan hanya sekitar 200 keping daging burger sehari di sebuah kilang kecil di Kuala Lumpur sebelum membekalkannya kepada gerai-gerai burger tempatan. Sambutan yang semakin menggalakkan menyebabkan Ramli berkembang menjadi antara pengeluar makanan sejuk beku terbesar di Malaysia. Selain daging burger, syarikat ini turut menghasilkan pelbagai produk seperti sausage, nugget, bobolah daging, ayam, kebab dan makanan sedia dimasak yang dipasarkan di seluruh negara serta dieksport ke beberapa pasaran luar negara. Jenama Ramli juga menjadi sinonim dengan burger tepi jalan apabila ribuan gerai di seluruh Malaysia menggunakan produk keluarannya sehingga menjadikan burger Ramli sebahagian daripada budaya makanan rakyat Malaysia. Bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat, Ramli Food Processing membina Ramli Halal Mart serta sebuah kilang moden berteknologi tinggi di Bandar Aztec Negeri Sembilan. Mr. DIY
Mr. DIY merupakan syarikat peruncitan perkakas rumah dan barangan harian terbesar di Malaysia. Syarikat ini diasaskan pada tahun 2005 oleh Tan Yu Yeh bersama beberapa rakan kongsi dengan cawangan pertamanya dibuka di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Idea penubuhannya adalah untuk menyediakan pelbagai barangan keperluan harian pada harga mampu milik di bawah satu bumbung, sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan pelbagai produk tanpa perlu mengunjungi banyak kedai. Sambutan yang menggalakkan membolehkan Mr. DIY berkembang pesat daripada sebuah kedai kecil kepada rangkaian peruncitan yang mempunyai lebih 1,500 cawangan di Malaysia dan beberapa negara lain termasuk Thailand, Indonesia, Turki dan Sepanyol. Setiap cawangan menawarkan lebih 18,000 jenis produk, merangkumi perkakasan dan pelbagai keperluan rumah. Selain jenama utama Mr. DIY, syarikat ini turut mengendalikan rangkaian Mr. Dollar dan Mr. Toy, sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara syarikat peruncitan paling berjaya yang pernah diasaskan di Malaysia. Genting Malaysia Berhad merupakan syarikat yang mengendalikan Resorts World Genting, sebuah resort bersepadu yang terletak di Genting Highlands, Pahang. Sejarah syarikat ini bermula apabila Tan Sri Lim Goh Tong mengasaskan Genting Highlands Berhad pada tahun 1965 selepas mendapat idea membina sebuah pusat peranginan tanah tinggi ketika melawat Cameron Highlands. Pada ketika itu, kawasan Genting masih diliputi hutan tebal dan ramai menganggap projek tersebut mustahil untuk dilaksanakan. Selepas hampir 6 tahun pembinaan, resort itu akhirnya dibuka kepada orang ramai pada tahun 1971. Hari ini Genting Malaysia mengendalikan pelbagai perniagaan termasuk hotel, taman tema, pusat beli belah, hiburan dan kasino. Resorts World Genting mempunyai lebih 10,000 bilik hotel, menjadikannya antara resort bersepadu terbesar di dunia. Pada tahun 2022, syarikat ini turut membuka Genting Skyworld Theme Park, manakala sistem kereta kabel Awana Skyway pula menjadi antara tarikan utama pelancong dengan gondola lantai kaca yang menawarkan pemandangan hutan hujan dari udara. Selain operasi di Malaysia, Genting Malaysia turut memiliki dan mengendalikan resort serta kasino di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Bahamas dan Mesir.